Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza ingin menceritakan tentang kisah yang seperti biasa, kisah-kisah yang tular dan kisah-kisah yang viral. Iaitu antara kisahnya hari ini adalah kisah seorang lelaki yang dikatakan telah membayar barangan yang dibeli dengan hanya RM1 sen. Rasanya ramai orang lain juga tahu tentang kisah ini. Ini kerana beliau yang bertopi keledar masuk ke dalam sebuah pasaraya dan apabila ingin membayar, beliau mengatakan beliau membayar menggunakan e-wallet Touch and Go. Dan kemudian apabila membuat pembayaran, beliau membawa barangannya itu cepat-cepat kerana suara Touch and Go itu dia mengatakan wang sudah masuk agak lambat sedikit. Dan peluang beliau untuk membawa bungkusan yang dibelinya itu dikira dibeli atau mencuri. Ini kerana barangannya itu berkemungkinan lebih daripada harga yang dibayar, iaitu RM1 sen. Apapun, fikir-fikirkanlah. Dan ramai yang mengatakan perkara itu tidak baik dan tidak perlu berlaku. Apapun, semoga lebih baik saja. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Kita tak salam.